kita cuti sampai hari Selasa. So kita decide untuk pergi jalan-jalan hari Ahad, which is hari ni. Hari ni hari Ahad, kita jalan-jalan. Esok cuti lagi, lusa cuti lagi. Boleh tidur kat rumah. Okay. Kita orang dah habis makan. Kita pergi makan dekat Gerobok Salai. Ni dah habis makan dan kita nak pergi piring. Kita nak pergi apa? Zeus. Oi. Janganlah depan sangat. Hai Nat. Hai. Bateri Syafiza Mengantuk pun dah tak? ada. Mengantuk gila. Tapi Syafiza pun tak mau bantu. Suruh drive Aku pun tak nak boleh. drive. Aku tak boleh buka mata. Mata siapa lagi tak boleh buka? Aku ke kau? Aku Oh already. panas nak mampus lah PD ni. Panas nak mampus. Dia panas nak sebab dia ada. Panas lah. Dah migraine kepala aku. Tak. Dia ubat. Ini sebab lah saya tak keluar rumah. Ini sebab lah saya tak suka keluar jalan-jalan. Baik saya duduk rumah pasang aircon dekat bilik daripada saya keluar panas macam ni. Nak buka mata pun tak boleh. Oh, panas. Panas nak mampus. Sekarang dah sampai PD tapi jalan jam. Biasa PD kan mesti jalan jam. Bila je tak jam. Tapi idea dah start warna biru kot. Tak tahulah biru ke buruk ke. Tapi nampak macam biru. Kau nampak warna apa? Body change. Bodoh lah. PD dengan tak ada bateri handphone. So kita nak kena cari wire. Tahulah siapa punya perangai. Nadirah je selalu perangai macam ni. Padahal dia pun Kalau aku tak buat perangai macam ni. So sekarang kita orang dah on the way nak balik KL dah. Orang tak adalah FOMO pun nak pergi Zeus tu. Tapi dia macam alang-alang kan. Sebab nak makan Gerobok Salai punya pasal. So kali ni itu je lah kita punya untuk tak membosankan hidup. Untuk tak membosankan hidup. So kita orang pergi jalan-jalan mata-mata nak habiskan duit dan nak menghabiskan masa. Tak ada pun. Bukanlah nak menghabiskan duit tapi nak menghabiskan masa semata-mata. Sebab kalau tak nanti macam kau buat apa dah cuti, tak ada apa-apa, tidur kat rumah je. Aku dah bosan dengan benda tu. Kau pun bosan kan? Macam apa yang best ni pasti hidup ni macam tu. So kau lah kena menceriakan hidup kau sendiri dan mencari macam mengisi masa lapang lah. Macam masa kita kecil-kecil dulu pun kita selalu bosan. Macam kalau kita selalu bosan, mak kita kena do something kan untuk kita hilangkan bosan kan. Saya ada main kat luar ke. Tapi kejap je pun tak apa. At least buat something lah. Kalau mak aku dulu memang makan luar. Ya, mak aku dulu bawa kita orang makan luar. Tapi masa kita kecil lagi bawa pergi sungai. Kan? So samalah dah besar ni macam kena pandai-pandai sendirilah untuk menghiburkan dia sendiri. Dulu masa tengah belajar gila. Time belajar kalau boleh hari-hari kau buat something. Time belajar tak ada duit, sibuk berjalan. Tapi sebab ada ramai kawan. So bila kau dah besar ni, kawan dah tak ada. Orang dah sibuk dengan life masing-masing. Semua dah kahwin apa semua. Kau sendiri yang kena cari benda untuk kau menghabiskan masa kau supaya kau tak bosan. So kau tak ada rasa macam bosannya hidup ni. Tak ada. Tak adalah kau sibuk nak cari lelaki. Kita orang dah tak ada ramai. Biasalah, korang kalau umur 30 korang mesti tahu. Tak payah nak cakap dia tak ada kawan. 30 lagi, aku belum 30. Aku benci betul orang yang cakap pergilah cari kawan lain. Tak ada kawan lain ke? Kau umur kau baru berapa? Kau kalau umur kau 30 kau ada kawan lagi, memang kau hebat. Bukanlah macam kita tak ada kawan kan, tapi just like macam kawan dah ada, masing-masing dah ada life sendiri tau. So kau takkan ada masa dengan kawan kau selalu. Sebab kau kena faham yang dia dah ada family, dia dah ada anak apa semua. Kalau kau yang tak ada anak tu, kau kena faham lah. Tapi dan semi lah macam kita dah tak kawan yang dia tu. It's just like kita tak boleh nak lepak macam dulu-dulu, macam kita single. Walaupun sekarang ni aku masih single, kawan-kawan aku ramai je single. Tapi kita macam dah ada life masing-masing lah. Macam ada yang busy kerja, ada yang ni apa semua nak rehat. Priority semua orang dah lain dah. Kau yang umur kau pada 24, lepas tu kau nak ni dah lah people pleaser. Nak marah. Kau kalau people pleaser, quality kawan macam tak, tu. at least aku bukan people pleaser. Aku tak buat something untuk orang kawan aku. Tak, orang kawan dengan kau sebab dia dapat something daripada kau. Marah-marah nanti dia macam tertuju kepada someone. Kita tak apa-apa.